Apa keistimewaan cucu engkau? Dia muda. Aku akan tarik ilmunya dulu. Dia masih muda. Dia masih muda. Berapa umurnya kalau muda? Baru 200 tahun. 200 tahun. Aku akan hentam cucu engkau. Aku akan tarik segala ilmunya dulu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkan aku ya Allah menarik keluar segala ilmu yang ada pada iblis ini ya Allah. Semuanya dengan izinmu ya Allah. Allah yang menciptakan segala makhluk. Ya Allah, aku mohon ya Allah untuk aku ambil ilmu daripada makhlukmu ini ya Allah. Semuanya dengan izinmu ya Allah. Izinkan aku ya Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah. Itu cucu engkau dah balik. Kenapa engkau? Kau sudah hilang tenaga. Apa lagi yang kau tinggal? Tinggal kaki-kaki bisa saja. Oh, tinggal bisa saja. Aku akan bersihkan bisanya. Di kakinya itu ada lagi. Hah? Di kakinya itu ada lagi. Ada apa? Kau taruh satu bulu di kakinya. Bulunya boleh lihat atau tidak? Tidak boleh. Aku akan bersihkan tubuhnya. Allah. Ya Allah, izinkan aku membersih tubuh ini ya Allah dengan memandikannya daripada air-air sungai dari surgamu ya Allah. Ya Allah, izinkan aku membersihkan tubuhnya dan memberi minum airnya. Dia kena air sungai surga apa dia? Bukannya api dia kena air. Kena air bawah. La ilaha illallah. Allah Akbar. Kayak api aja. Dia tengah mandi kan dia? Bukan jangan tipu. Astaghfirullahalazim lah apalah. Kamu tipu aku. Kamu tipu aku. Kau tidak boleh tipu. Kau keluarlah dari tubuh itu. Cucu kau pun sudah ada di situ. Tipu aja. Tipu. Aku ambilkan wuduk untuk dia. Alhamdulillah.
Itu dia tu. Itu dah dia tu. Dia frust lah. Dia frust. Dia frustrated. Dia tengok dah tak ada lah. Dia rasa tekanan. Okey. Tak apa. Bagi dia rehat dah. Dia letih dah. Engkau pula. Okey, tak ada dah kan? Tapi yang ni dah letih je. Nanti Aju nak mandi kan tadi dah. Apa ni? Minum air tu. Minum air. Engkau ni siapa? Engkau iblis. Iblis atau jin? Cakap cepat. Sudah tidak ada tenaga untuk berkata-kata. Aku cuma kecewa. Kecewa? Kenapa engkau kecewa? Aku bagi engkau sedikit tenaga untuk bercakap. Duduk baik-baik. Sandar baik-baik. Aku tidak mahu engkau lembek. Aku bagi sikit tenaga lagi. Engkau kecewa? Engkau mengaku kalah atau tidak? Ya, mengaku kalah. Mana Tuhan boleh keluarkan aku dari situ. Aku mohon bantuan daripada Allah. Aku mohon malaikat Jibril membantu aku. Aku terlalu mencintai gadis itu. Engkau mencintai gadis itu. Kenapa engkau mencintai manusia? Kau carilah golongan engkau. Dia terlalu cantik buat aku. Aku tidak pernah jumpa gadis seperti itu. Dia terlalu cantik. Aku beri engkau satu lagi yang cantik. Ini. Tak mau. Cantik ini. Tidak. Cantik pada Tuhan, tidak pada aku. Aku beri serupa dengan dia. Tapi dalam golongan kau. Ini. Boleh? Ini dunia engkau. Ini dunia orang lain. Manusia tidak boleh berkahwin dengan jin. Suka? Ya. Oh, seronoknya aku. Kalau aku boleh beri apa yang aku ciptakan dengan izin Allah. Kau suka? Kau jangan ganggu dia lagi. Aku mau tahu, engkau ni golongan apa? Iblis. Iblis. Jadi aku tidak boleh bawa engkau masuk Islam. Engkau mau ke mana? Pulang ke mana? Pulang ke tempat asal aku. Tempat asal engkau di mana itu? Bukan Belangkara. Masuk Islam tak boleh. Kita belajar kan dia tak boleh. Engkau berjanji pada aku. Aku tidak akan berjanji. Janji itu tidak boleh dibunuh. Engkau yakin pada Allah. Ya. Kau beriman pada Allah. Aku mau engkau berjanji dengan disaksikan oleh Allah. Atas nama Allah, atas nama zat Allah.
Aku mau engkau berjanji supaya engkau tidak mengganggu sebarang manusia lagi lepas ini. Boleh? Jika engkau tidak mau, aku akan kirimkan engkau bersama malaikat Malik ke dalam neraka. Boleh? Ya? Janji dengan nama Allah. Sebut. Dan rahsianya Allah, aku tidak akan ganggu lagi. Baik, terima kasih. Aku akan hantarkan kau keluar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkan aku menghantarkannya balik ke tempat asalnya, ya Allah, bersama kaum-kaumnya, ya Allah. Semuanya berjanji dengan aku, bukan engkau seorang. Ya, Semuanya berjanji. semuanya berjanji dengan nama Allah dan zatnya. Baik. Dan Hmm. rahsianya Allah Baik, terima kasih. Subhanahu wa ta'ala. Semoga urusan kita tamat di sini saja. Allah. Okey. Ini baru dia. Tadi astagfirullahalazim. Awak tengok ada juga lagi. Ini pun tak ada. Ingat dia. Nas, okey Nas? Okey. Alhamdulillah lah. Oi, payah juga yang ni. Jenuh. Nasib baik ada Nani, boleh kurung. Kalau tak ada dia jenuh aja, mana je nak buat dengan dia. Ni, tengok dia mah. Tak ada. Kebetulan je tak ada. Sama-sama kita duduk makan lah ya. Dan tak ada. InsyaAllah. Okay, terima kasih. Kalau tak ada dia tadi, saya jumpa. Jumpa payah. Sebab nak kena ada transit. Nani ni yang bestnya, bila masuk, siapa pun tak boleh keluar. Itu yang okey tu. Tapi tadi banyak sangat. Bukan. Nanti kasut tu tak payah bakar, simpan. Kasut tu tak payah. Sebab tadi dia dah, tapi dia dah balik, dia hantar balik dekat tempat yang hutan. Bagi klon. Yang minat lah. Yang tadi yang minat. Aju bagi perempuan lain tak mau ke? Aju bagi yang ni lagi cantik daripada Nas. Oh tak nak. Kata Aju buat sepiji macam Nas. Tapi jin. Baru dia nak. Oh siap peluk-peluk. Sayang sangat lah. Ini mau. Sebab dia nak sepiji macam Nas juga. Itulah. Dah rezeki perjalanan hidup macam ini, nak macam mana ikut je lah. Aiju pun tak kerti macam mana nak blok lah apalah.
Ada tengok Ayu punya YouTube. TikTok. Itu. Tapi apa yang kena pada Nas ni pengalaman baru juga untuk Ejo lah. Bukan calang-calang orang lah. Yang ni lain macam tu. Tadi Ejo pun dah apa hal tarik ada tarik. Rupanya semua kaum ni kat situ. Beranak-anak dengan bapa, nak cucu semua ada dalam. Cicit ada lagi cucu. Cicit tak ada. Cicit tak ada, cucu. Cucu pun umur 200 tahun. Itu Ajo kena ambil ilmu dia dulu baru boleh ambil dia keluar. Dah kalau ada ilmu dia memang dia tak boleh keluar. Kena ambil ilmu. Ajo tak tahulah. Ajo jadi complicated lah. Ajo dah pening dah nak sebab benda ni macam spontaneous tau. Dia sungsang. Betul yang tadi bapak cakap, Ajo dah setting dah. Pukul 10. Dan time itu lah kata Nas dah ngantuk nak tidur lah, dah letih lah. Cakap itu bukan dia tu. Iyalah, tapi yang itu lain. Yang itu semua lain, yang ini lain. Ayo. Lain kali nak masuk hutan tu baca lah apa-apa. Ajo tak ada doa, Ajo auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim je, itu je. Yalah. Benda ni benda gaib, tak nampak. Orang yang tak kena tak percaya. Kadang dia orang dalam TikTok, dalam YouTube ada dia berkomen FB sebab tak kena. Janganlah. Ingat senang ke? Bangun. Oh, bangun pula. Jenis baring macam kena hempuk je baringnya. Boom. Lepas tu bangun balik. Sakit ni. Perut ni. Dia bangun jenis berigak. Mana? Dia Undertaker ni yang wrestling WWE tu. Itu bangun Undertaker. Nah. Baru tahu kan? Betul. Sebab dia bukan sakit hospital. Kalau sakit hospital, doktor bolehlah tengok apa. Tapi ini benda kerasukan. Tapi hari tu ada macam monyet. Muka monyet.
Ha? Cak. Cicak Ha. mana? Ha. 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 Tapi tadi hari ni tak ada pula muka macam tu, cuma muka RM1. Ya. Nasib baik cabut bulu kening satu. Ah. Kalau Ajo suruh cukur sebelah. Kalau Ajo suruh cukur bulu kening sebelah, rasa bapa cukur ke tak? Nasib baik ambil selai je, tak nampak. So okeylah, rehatlah. Ajo pun nak rehat dah. Ajo minta maaf lebih kurang. Cuma nasib baik kali ni tak mencarut. Yang minggu lepas mencarut. Udah tu dah letih mencarut terus. Hari ni ada terbatas. Lepas tu ambil yang jin apa langit kedua itu. Jin tu pun bola steady je. Lepas itu dia pun tengok tak ada jadi jin dia. Tu yang Ajo masuk pula. Tapi dia membantu lah. Sebab yang tadi ni iblis bukan jin. Iblis ni jin mana pun tak boleh nak tolong. Ajo bukanlah kata panggil jin tu sebab sahabat ke Ajo lawan, Ajo gunakan perawatan pakai jin, tak. Sebab tiba-tiba dapat ilham suruh panggil jin yang Ajo dah tewaskan tu, tapi yang paling kuat. Ajo minta lah kan. Tapi kena juga pakai malaikat Malik dengan malaikat Jibril tadi. Dah tak mau keluar, tak tertarik Ajo tadi. Ya. Yalah. Ya, itulah. Itu bukan tepuk fizikal. Tak mahu tepuk fizikal. Takut. Ya. Aduh. So, alhamdulillah lah Allah kabulkan doa. Niat Ajo keluar tadi pun memang Ajo dah niat jihad tadi tau. Hari Ajo memang pergi ke dapur dia niat jihad tau. Kalau mati kali ni, mati syahid lah. Kadang orang cakap lah, Ajo ni ada pula pergi niat mati syahid lah. Dia orang tak kena, dia orang tak tahu macam mana hebatnya iblis tadi. Kan? Sampai terpaksa letak nyawa nak selamatkan orang. Kan? So Ajo minta lah siapa-siapa yang tengok kan. Ini dari Brunei ni. Live dari Brunei. Lawat. Alhamdulillah Allah izinkan sembuh juga. Bukannya datang depan-depan dia boleh sembuh. Jauh-jauh pun. Overseas. You buat dari Canada, Switzerland, Melbourne, Kuwait, Bangladesh, India. Alhamdulillah Allah izinkan. Dengan badan masih lagi steady ya. Nani ya. Lunyai dia kena tadi. Yalah, Allah akan gantilah dengan pahala-pahala yang terbaik. So Ajo doakan terus sihat dan sembuh lah. Kan? Semua satu family dimurahkan rezeki, panjang umur, sihat tubuh badan. Dan sentiasa Allah kirimkan malaikat-malaikat melindungi kita lah. Ya. So, okey kita selesai di sini. Ajo nak kena cari makan dan lapor. Okey. Assalamualaikum. Apa? Macam mana tak ini Ajo? Cuma iblis dalam tu. Oh no. Tarik aduh. Oh,
Abi Nani juga penyelamat. Masuk dalam tu, mula dia relax. Bila suruh keluar baru dia perasan dia tak boleh keluar. Air duduk berhenti mana ada apa tu? Mati. Ni minum ni lah. Allah, Ayu dah tak ada botol lah. Tak apa. Madu ada lagi tak madu ni? Habis dah full. Ya. Kat rumah Botol ada sekarang tak ada jual. Kat rumah ada madu kecil. Ya. Kat rumah ada madu. Madu ori ke madu apa? Tak tahulah. Orang baju. Kecil je botol. Dia pernah. Tapi dah lama. Berani ke? Berani pasal apa? Madu je kan aku. Boleh lah untuk minum. Balik ni nak tidur. Ambil satu tubuh kecil. Lepas tu pagi besok bangun-bangun ambil tu dulu. Jangan masuk telan lah. Kemam. Ju ada yang standby ke Ju ni? Kat rumah dia ada tu. Tak ada. Tak ada. Oh dia boleh ikut. Oh dia tunggu kita habis. Dia tak perlu. Sebab balik kan nak dikeluarkan. Kadang tu pening tu kan dia kata kepala ni tu pening dia kata. Lepas tu balik tu sebab terus dalam kena tu mungkin pasal buka, letih, paring. Yalah kita Kita dah tak fikir apa kan bila dah Kita penat. gitu saya ajak pergi Pengkalan. Ada ikut saya kerja lah, tak ikut teman lah. Orang tu tak boleh bangun tu. Ada ingat apa ingat penat dia tu. Baju kalau pukul 5 ke macam tu kan ada tak benda datang. yang ni selalunya dalam proses pergerakan matahari. Masa subuh tu, matahari nak keluar, time tu dia aktif. Lepas tu masa matahari tegak, nak ni, time itu matahari rambang. Lepas tu waktu transaksi nak masuk maghrib. Time tu dia aktif sikit lah. Selalu orang-orang kena ni time itu. Bila dah bila tak buka tu jadi apa jadi macam tak dah jadi macam semangat saya pun jadi kumpul. Hari tu ada shilling ni ada bagi? Ada. Pakailah masa tidur. Tu kan kita letakkan tangki air tu. Saya bila tidur air tu Alhamdulillah Nasratan Rajim Bismillahirrahmanirrahim. Mandi. Dia dah ada apa. So, okay. Alhamdulillah selesai tugasan hari ini. Selamat. Anak dia ni apa? Jam ni. Aduh. Anak yang nombor 2 ni. Assalamualaikum.